Baik. Yang pertama sekali syarat la ilaha illallah ialah ilmu. Lawan ilmu jahil. Rupanya kita kena ada ilmu, knowledge tentang la ilaha illallah, iaitu ilmu tentang apanya? Ilmu tentang rukunnya. Nah, rukun ada berapa tadi? Dua. Rukun ada dua, nafi dan isbat. Kita kena tahu apa yang kita nafikan dan apa yang kita isbatkan. Ustaz, adakah ayat Quran atau hadis Nabi yang menyebut barulah berperanan la ilaha illallah yang kita ucap mesti ada ilmu tentangnya? Ada? Ustaz tidak sebut di sini ayatnya. Ada. Tapi sebelum Ustaz baca ayat ini, Ustaz teringat ayat 19 surat Muhammad. 19 surat Muhammad. Tolong ikuti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam? Maka ketahuilah olehmu. Betul tak dari kata ilmu? Maka milikilah olehmu ilmu. Ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Tentang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Betul tak sebelum menyebut la ilaha illallah ada arahan fa'lam? Kamu mesti ada knowledge tentang itu. Itu maknanya. Surat Muhammad ayat 19. Nah, di sini Ustaz ada tulis ayat yang ada kaitannya dengan ilmu. Tolong ikuti. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yakni tauhid, dan mereka mengetahuinya. Nah, mengetahui di sini ni maknanya tentang Allah. Ulama akidah menyimpulkan dari ayat ini, Tuhan yang hak itu yang kita sembah hanya Dia, kita mesti ada ilmu tentangnya. Nah, ini pula diperkuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Tolong ikuti. Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan dia mengetahui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka ia masuk syurga. Ustaz ulang sekali lagi. Man mata, apa maknanya? Siapa yang mati? Wa huwa ya'lam, sedangkan dia ada ilmu. Wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahui. Mengetahui tentang apa? Allah ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dakhalal jannah, barulah dia layak masuk syurga, iaitu dia mesti ada ilmu tentang la ilaha illallah. Ini memberi makna bila ia mati, ia tidak tahu tentang la ilaha illallah, tak layak masuk syurga. Walaupun hadis mengatakan yang kita selalu sebut-sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya sebelum mati la ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Betul? Itu umum. Tapi Nabi sebut di dalam hadis yang khusus, orang yang menyebut itu mesti ada ilmu. Itu sebabnya ini dimasukkan sebagai syarat. Betul tak? Sebab banyak orang cakap, alah,
Tunggu sajalah nanti bila dah dekat-dekat mati, ucap saja la ilaha illallah. Garanti masuk syurga. Lihat tu. Dia tak tahu ada hadis lain yang menjadi syarat. Betul tak? Betul tak hadis ini dapat diambil kesimpulan orang yang mati mengucap la ilaha illallah dengan syarat dia ada ilmu tentangnya baru dakhalal jannah. Dia punya mafhum secara tersirat, bila tidak ada knowledge tentang la ilaha illallah, awak sebut saja, semua orang boleh sebut. Mati dah tersebut Ustaz, kalau ada Itu. Mati juga. hanya sebut dia dah di sini dia sambut. Syarat kedua, barulah la ilaha illallah itu berperanan sebagai kunci pembuka syurga. Hadirin dan hadirat, perlu tak kita beri perhatian serius terhadap rukun dan syarat la ilaha illallah? Ustaz nak sebut lebih dahulu. Apa dia Ustaz? Seorang ulama zaman silam namanya Wahab bin Munabbih. Siapa namanya? Wahab bin Munabbih. Orang alim zaman silam. Ketika beliau ditanya, wahai orang alim Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Miftah itu kunci syurga. Beliau jawab, bala, memang betul. La ilaha illallah kunci syurga. Tapi bukankah tabiat setiap kunci itu ada gigi-giginya? Ada gerigi-geriginya. Yang jika gerigi-geriginya itu bersesuaian dengan lubang yang tersedia pada pintu, barulah dia boleh dibuka. Tapi bila tak sesuai dengan lubang yang tersedia, kunci memang kunci tapi tak boleh buka. Kan itu maknanya. Kalau ingin buktikan nanti ketika balik, tukar-tukar kunci. Menujulah ke kereta masing-masing. Namanya bawa kunci juga, tapi tak boleh buka karena tak sesuai. Dapat faham maksudnya? Kata orang alim ini sungguh tinggi. Betul tak? Kata-katanya itu dalam. Hanya la ilaha illallah yang lengkap 2 rukun, yang lengkap 7 syarat sahaja boleh buka syurga. Dapat faham tak? Itu sebabnya memahami 2 rukun 7 syarat ni mustahak tak? Mustahak. Bukan hanya tahu tapi amalkan. Yang pertama sekali, hadirin dan hadirat, syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Yang kedua iaitu yakin. Kena ada yakin. Lawan yakin pula adalah syak. Tak boleh ragu terhadap la ilaha illallah, tak boleh ragu. Bila ragu, hilang yakin. Nah, maksudnya hati sungguh yakin dengan kandungan kalimat tauhid itu. Kalau Ustaz boleh ulang sedikit, syarat pertama rasanya tak sempurna kalau Ustaz tak sebut perkara ini. Syarat pertama la ilaha illallah apa tadi Pak? Ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang rukun. Dan syarat. Rukun pula tadi ada berapa? 2, nafi dan isbat. Apa yang kita nafi, apa yang kita isbat, mesti ada ilmu itu. Ilmu tentang isbat, illallah, dia saja yang layak disembah. Apa ilmu awak tentang itu? Awak sembah Allah, awak ada knowledge ke tentang Allah? Apa nama Allah, apa sifat Allah? Itu yang berkaitan tentang Allah.